Selamat datang ke Bijak Belajar. Pelajaran 6, Adab dalam Majlis Ilmu. Adab dalam Majlis Ilmu. Membaca doa menuntut ilmu. Duduk dengan sopan. Bersungguh-sungguh dan memahami apa yang disampaikan guru. Membuat catatan. Berakhlak baik dengan guru. Berazam menyebarkan ilmu. Tidak meletakkan buku atau kitab di lantai. Faedah beradab dalam majlis ilmu. Mendapat pahala. Mengeratkan silaturahim dan persaudaraan. Dihormati dan dipandang mulia. Majlis ilmu berjalan lancar. Menjadi contoh teladan. Ilmu mudah difahami. Mendapat keberkatan dan keampunan Allah. Kelebihan menuntut ilmu. Mendapat keredaan Allah. Allah mengangkat darjat orang berilmu. Malaikat sentiasa mendoakan keampunan dan kesejahteraan. Allah mempermudahkan jalan ke syurga. Dapat beribadah dengan sempurna kerana ilmu yang benar. Akibat tidak beradab. Ilmu tidak diberkati Allah. Dipandang hina oleh guru dan rakan. Mudah terpengaruh dengan perkara tidak baik. Berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Susah mengingati dan memahami pelajaran. Ilmu tidak membawa kebaikan. Apakah yang perlu dibaca sebelum menuntut ilmu? Doa makan, doa menuntut ilmu, atau doa tidur? Doa menuntut ilmu. Bagaimana cara duduk ketika berada dalam majlis ilmu? Duduk bersila sambil baring, duduk dengan sopan, atau duduk sambil makan? Duduk dengan sopan. Apakah sikap kita ketika guru menyampaikan pelajaran, bermain-main, bersungguh-sungguh dan memahami, atau diam tanpa perhatian? Bersungguh-sungguh dan memahami. Mengapa perlu membuat catatan ketika belajar? Untuk mengisi masa, supaya mudah mengingat pelajaran, atau untuk hiasan buku? Supaya mudah mengingat pelajaran. Apakah yang perlu dilakukan selepas menuntut ilmu? Melupakan ilmu, mengamalkan ilmu, atau menyembunyikan ilmu? Mengamalkan ilmu. Bagaimana cara beradab dengan guru? Berakhlak baik, meninggikan suara, atau mengabaikan arahan? Berakhlak baik. Apakah niat baik selepas mendapat ilmu? Berazam menyebarkan ilmu, berhenti belajar, atau simpan untuk diri sendiri? Berazam menyebarkan ilmu. Apakah larangan terhadap buku ketika di majlis ilmu? Diletakkan di meja, diletakkan di rak, atau diletakkan di lantai? Diletakkan di lantai. Apakah faedah beradab dalam majlis ilmu? Mendapat pahala, dapat wang, atau jadi terkenal? Mendapat pahala. Apakah kesan beradab dalam majlis ilmu? Menjauhkan persaudaraan, mengeratkan silaturahim, atau menimbulkan pergaduhan? Mengeratkan silaturahim. Orang yang beradab dalam majlis ilmu akan dihormati dan dipandang mulia, dihina oleh guru, atau diabaikan? Dihormati dan dipandang mulia. Apakah kesan beradab terhadap majlis ilmu? Majlis menjadi bising, majlis berjalan lancar, atau majlis jadi kacau bilau? Majlis ilmu berjalan lancar. Salah satu faedah beradab ialah menjadi contoh teladan, mendapat hadiah, atau mudah kaya.
Menjadi contoh teladan. Apakah faedah ilmu yang dipelajari dengan adab? Ilmu mudah difahami, ilmu susah difahami, atau ilmu hilang? Ilmu mudah difahami. Orang yang beradab dalam majlis ilmu mendapat keberkatan dan keampunan Allah, harta kekayaan, atau kesenangan dunia sahaja. Keberkatan dan keampunan Allah. Apakah kelebihan menuntut ilmu? Mendapat keredaan Allah, mendapat hutang, atau mendapat masalah? Mendapat keredaan Allah. Bagaimana Allah memuliakan orang berilmu, menambahkan harta, mengangkat darjat, atau memberi kuasa dunia? Mengangkat darjat. Siapakah yang sentiasa mendoakan orang yang menuntut ilmu, malaikat, rakan-rakan, atau jiran? Malaikat. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan ke syurga, jalan ke pasar, atau jalan ke rumah. Jalan ke syurga. Apakah akibat jika tidak beradab dalam menuntut ilmu? Ilmu tidak diberkati, ilmu menjadi semakin banyak, atau ilmu terus bertambah? Ilmu tidak diberkati. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.